Apa dia minum air kulit. Di muka ni. Kulit saya mau balik kan. Aduh, kau jangan itu malah Poji kan. Pangkah. Ni bukan ni bang. Mana? Ni. Masa banyak. Tanya mana adik? Mana adik simpan balik. Alasan. Izati. Zati. Okey, makan sudu ni. Dah lama kenal dia dah. Assalamualaikum and good morning YouTube. Pagi ni ada ride makan durian. Kalau korang nak tahu aku makan kat mana, follow video ni sampai habis. Tapi macam biasa, support channel aku Breakfast Ride. Jom on the bike, cargas. 자꾸 물어보는 너 늘 확인하고픈 너 같은 말 해줘도 매일 말해줘도 왜 계속 물어 입술이 말라오네 또 식은땀이 흐르네 또 좀 답은 알지만 네가 듣고 싶은 말 그 듣고 싶은 말 나를 시험하는 말 너 정말 이쁘다 이쁘다 이쁘다니까 왜 내 말 믿지 않는 건데 왜 말하고 아무리 말해도 화난 듯한 너의 그 표정 말 수가 없어진 너 더 불안해지는 나 매일 같은 퀴즈 반복되는 게임 난 항상 술래 머리를 새로 했나 오 손톱이 바뀌었을까 오 감이 오질 않아 네가 듣고 싶은 말 그 듣고 싶은 말 정말 힌트도 없는지 너 정말 이쁘다 이쁘다 이쁘다니까 왜 내 말
Okey, Alhamdulillah guys, kita dah sampai di Warung Murtabak Dani. Warung Murtabak ni terletak di Kampung Paya Besar, Negeri Sembilan. Ruang makan dia agak sederhana besar dan di tepi sana ada view sungai yang cantik. Korang tengok ramai orang kampung datang sarapan pagi. Ini pula Wak Dani sedang buat murtabak dan juga roti canai. Antara menu signature di sini iaitu kari kambing dan juga murtabak ayam dan daging. Ni aku order murtabak daging. Kau tengok dia punya tekstur dia. Wow, memang padu dan besar. Kalau ikutkan dia punya kuah dia, kuah special kari kambing. Tapi pasal lepas ni nak makan durian, so kita ambil kuah kari biasa je. Kalau korang tengok saiz murtabak dia memang besar dan berbaloi dengan harga dia. Tekstur dia memang lembut. Daging dia memang banyak. Kita celup dulu dalam kuah kari, masuk mulut je guys. Padu. Kuah kari dia pun memang sedap. Pada aku, murtabak daging ni sedap. Aku boleh bagi rating 8.5 per 10 kesedapan. Memang recommend kau datang sini. Depan buat saya duduk. Duduk. Orang rumah. Ada kunci. Yang betul letak. Memang betul kan. Galak kan dia galak. Orang jadi kena kedai tak ada. Baru sekarang lagi 2 tahun dah kita hujan. Okey guys, selesai sarapan kita akan bertolak ke Dusun Durian. Jarak antara warung ini dengan Dusun Durian lebih kurang dalam setengah jam perjalanan. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free.
Okay guys, kalau ikutkan Google Map kita dah sampai tapi tak jumpa mana dusunnya. Biasanya Acid yang lead dengan cemerlang, tapi pasal kali ni dia bawa awet, so susah kita semua. Kehilangan Acid amat dirasai. Cik, kau nak atas ni cik? Batu lah. Naik atas tu. Sini ni. Tapi anu juga. Tapi tak lepas. Ada ni. Ni besi pula je. Tapik besi. Ini motor ni memang berat. Ni memang berat. Confirm berat lagi ni motor ni. Dia bukan tukang karut, dia tukang mengarut. Ini lagi berat. Dia orang ngata mobil gila tadi. Orang cakap mesti panas motor ni. Tak apa, lain kali aku tak datang. Betul tu, baguslah. Jangan kecil hati dia orang ni macam ni. Kita panggil dia Pak Majid ni kalau dulu. Menonong kan. Mulut kumam. Mana ada orang dia lawan angin dia lah juga kan. Takkan lagi ya. Apa? Tak dia punya washer. Tak besar. Oh, itu lah. Dia dah makan lah. Dia kena ni yang sebab-ambak. Kan dia dah kena cabut. Yelah benda vibrate kan. Ini jalan ni, tadi ni Wih, seram ni. Ini dah start dah ni, makan cepat ni. Oh, panas sih. Oh, takut gak tu, takut ni kan. Ha? Jatuh lah. Tak ada apa lagi. Salah bawa aku ni kan. Tak ijab lah standby. Bahaya. Mungkin kau motor hijau siji kan. Tu dia orang kesian. Betul. Memang kesian. Aku tukar colour. Apa masalah hijau. Tu lah. Ni hijau apa? Ni lah. Assalamualaikum. Semua apa ya? Kahwin dah? Kau nak balik tak? Ada yang apa? Boleh makan je lah. Kahwin ke? Kampung ah. Kami. Ni, minggu lepas ada geng skuter datang tu kan. Ada bagi nombor kat aku. Minggu lepas. Faizal. Saya lah dia. Kau ni. 6 orang, 5 orang. Kecil tu. Aku kebun punya ni, apa-apa kalau tu buah taknya. Kan kalau musim Dia punya ada ni ke? Dia punya baja ke apa ke tak? adalah ini dia kampung ni tak payah baca pun. Cantik lah pokok dia. Saya dah bos sudah gaya sikit. Patutnya abangnya ajak kerja ni. Tak apa, saya belanja. Kau tu ajak kau. Salah ajak eh? Soal RM20. Soal RM20, okey. Okey. Sekarang kan? So makan dulu baru semangat. Okey. Makan lah. Boleh. Dia tak makan duduk tepi sungai. Bang tak ada, ini dia ajak duduk tepi jalan. Dah buka. Bang. Kita dah ramai lain tepi. Apa lagi? Nonong Tak nampak masjid bang. Tak nampak masjid Kita kat masjid. Nampak masjid tapi Kau jangan marah dia. Kau tahu kekurangan dia apa kan? Dah jangan marah dia. Tengoklah kerja dia. Dah buka. fikir, ini mesej dah lama lah. Mesti dia orang dah jalan. Fikir macam tu lah. Dia orang panggil kat masjid azan. Allah. Siap azan kali tak apa. Kuat syaitan. Acik je senyap cari. Acik senyap cari. Mengasih kat sayang. Yelah. Apa dia? Apa? Kata dia gaji. Kerjaan gaji sekolah. Mana Blackton? Rezeki dapat Blackton. Bang macam 4 pun. Ni ada kebun dia senang pula. Luar. Tak kalau ada bakulnya. Pukul dulu lah. Tupai kata lagi. Oh dalam troli ni apa kita ni? Letak kulit. Kulit. Apa nak minum kulit? Di muka dia.
Kau jangan zoom lah 4G kan. Ready dah tuan tanah. Mana kau banan? Kau ba ni, kau ba ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nama. Raja. Huyo, Black Rock. Jadi dia datang. Kan dia kata. Tu ni. Media dikontrol. Lagi dia datang lah. Kau orang sampai ke dusun cerita dia kau bawa. Yang belum mak. Ini belum mak aku. Ini baik. Dia nak makan. Ni doktor marah kan. Kau tak makan. Sebab lah aku tengok tangan dia dua-dua penuh. Kau faham bro. Nama apa nama? Bang Haji pakai Su. tanya nama ada. Mana ada? Mana ada simpan balik. Alasan. Izati. Okey, makan kat sudu ni. Dah lama kenal dia dah? Dah lah, tak payahlah kau makan lah. Semak betul lah dia ni. Dah lah tak nampak masjid. Tak nampak masjid orang panggil kan. Puji. Ya, kau berhenti. Kalau duha dua rakaat kali 8. Nak pergi tidur. Tak sampai juga. Bunyi dah lajak. Dia nak makan dulu. Yang tu lagi. Ui, kalah hulu langat. Di mall Kota Pesan. Kalah hulu langat. Alamanda tak ada? Alamanda tak jumpa lagi. Cik makan pakai sudu. Macam awi ya, awi. Lupa je doa. Aduh, ulas dah. Aduh. Apa orang Lambat sangat pula. Tak, selalu dia tak bawa pasangan dia kan. Belum pegang lagi dia dah baca doa dah. Hari ni dia boleh lupa pula baca doa. Kau makan. Nervous. Bukan nervous, takut bahan ni. Dia korek luarnya. Tapi dalam dia. Ha. Kau okey ha. Dalam keluar dalam. Ya, shooting. Ya. Jauh. Hai. Ni dia Okey tak? rumah. Allah Akbar. Jatuh bayar lebih. Itu yang syarat dia. Makan kurang bayar lebih. Jangan nak kalah. Jangan nak kalah. Belah upah. Kau jam. Belah upah pakai. Dah gas sikit. Ada gas. Jarang makan bini kan. Ya, dah gas sikit. Besok buka. Kau dah bulu langat tak lepas, ini tak lepas. Mana ulangat? Oh. Kau jangan main parang. Orang kecil manis main parang tak apa. Orang darah manis jangan. Saya macam. Ada bubur lawat. Dalam kan? Costing lah pula, tinggal lah. Boleh makan tu slow, jangan sekali. Masjid tak boleh. Dia tak nampak. Kau kalau nak ke bumi ke aku pun janganlah kat sini. Tak nampak orang. Dah tahan susah. Carilah tempat yang Kau ada dia. Tengah soal ni. Oh, jatuh. Oh, ni lomak. Lomak. Dia lain, rasa dia lain semua. oh lama. Tapi kau boleh lain. Kalau kau ni dah tahu semacam. Alah, gajah berguling. Siapa nak? Ini macam apa? Dia gigi gompong ah. Tu. Gigi gompong. Kalau nak cakap semua binatang ada gigi, aku je tak ada gigi. Dia boleh buat. Dah. Dari gigi dia tu. Dia nak low profile kot, takut orang muda. Ya. Nah, ni sedap. Dah. Kan. Makan. Tak, ni tak baik. Ni sedap. Ni sedap. Ni tak baik. Kalau tak pahit bukan dekat Ali lah. Baik. Durian Nah, kucing melangok. Aku dia. Kucing melangok. Saya Rizal, Syahrizal je salah. Laju ingatkan tadi kan. Mana? Habis ni. Oh, ni. Habis 40 kilo. Kan Lebih makanan banyak. ni. Dia terkejut. Ni tailok. Ni. Dia ada tu. Bini lain. Itu confirm dia adanya lah. Tapi memang sedap. Cuma dia Ada ke kau buat tali ni? tanya sekarang ni. Towing ni. Towing motor. Yang ni makan dah ni dah naik.
Ni kolat. Campur ni air ni. Hei. Ha, bagi orang marah tu. Wadang. Tukar, makan lagi, tambah lagi. Pak, yang ni untuk Ambil lagi. Ini umur 40 bawah. Kalau bawah. B40. B40 makanan. Oh, dia tinggal 9. Dia tinggal 9, tengok IC tak? Jangan tahu lah. Nak tengok IC tak? Terima kasih. Oh. Baik. Makan padat dulu tinggal yang Orang belasah TM. Orang kata sebab pakai network TM dia orang kena ni. Aku cakap bodoh. Bodoh nak mati orang. Payah gaji mahal-mahal. Tadi nak tinggal bawa gaung. Bawa lah kan. Bawa lah. Nak makan ruya. Dah lah bawa lah. Bising orang sebelah dah mana-mana kan. Bawa lah. Bang, tu pokok manggis bang. Manggis. Berapa lama nak jaga ni? Kau senang jaga ni kan? Banyak ni, 10,000 untung 1,000 nak ni. Banyak dulu, banyak. Buat adik ipar. Aku balik lah. Kau kena, aku balik tu. Kau jamas ulas pun bayar sama. Kau jamas sebiji pun bayar sama. Kau fikirlah dia. Renungkan. Ni kita bayar untuk 4 orang. Bayar untuk 4 orang. Lagi dah habis. Dia tengah makan. Orang nak makan dekat sungai. Oh, nak makan sungai. Pulang mana ni banyak ni. Air tu pakai air semula ada. Lalu dia buat seremban. Yang tu dekat box tu Orang beli kat box kan? Dia tak beli. Kat box baju buang tu. Oh, bukan. Ni. Tak tahu masa nak balik dia jumpa. Tapi tak tinggal. Pilih kau sebelum mahal. Masalah. Kira macam mana? Ambil baki. Makan banyak bayar lebih. Boleh kat sana bang. Stop. Amal. Lepas tu dia panjang. Di. So hantar dekat dia punya pemilik. Dah. Thank you. Apa tu semua? Kita Tambah sekarang ni seteru juga kan. Tak sakit hati lah. Bahan saya pula bang. Bang, tadi dia makan 5 bulan bang. Ambil. Berapa tadi? 20. Okey. Saya letak dulu. Abang ni makan sikit RM5 lah. Banyak kan? Nampak bang, aku puji. Rumah aku, rumah dia. Abang Poji 80. Abang Poji ni dah bagi 20 bini dia. Ya betul. Berapa? Seorang? Fikir nak bawa balik benda ni. Berapa seorang? Jadi aku bayar 60 lah, 3 orang. Berapa seorang? Oh, bodoh. Dia diam. Dia diam. Berapa seorang? 20. Betul lah dia? Puji orang beli dia 20. Betul tak? Semua 312 kan? Saya bagi abang masuk balik. Tak ada lah. Betul. Betul lah. Lepas itu abang bagi balik ke dia lah. Pokok lain aku tak ingat. Dia kira kepala ke kira ni? Kepala. Kepala 20. 480 lah. Dia 312 bagi dengan 15. So satu kepala 20. 15 orang. Kira lah, kira. okey lah. Kira. Oh 300. Semua 40 kilo kali 8. 40 kali 8 berapa? 32. Bagi dengan 15. Sini. Saya tak lagi kan? Sana kolek lagi. Bini kau semua tak kolek lagi. Bini aku dah bayar dah. Alah, ada sekali. Bukan, Bini aku bini kau juga dah bayar dah. Ada yang belum sana. Bini. Awek dia? Dah. Dah. Ni cikgu? Cikgu belum? Cikgu belum. 340. Okey. Saya ada baki tadi 300? 320. Aduh kan, ni macam tu.
Tak diskaun kan 300. Belen bagi. Dah kerja Zati? Dah kerja dah? Cik, ambil ni. Dekat mana? Shalom. Oh, salah. Plastik, balik. Jual abang tu RM2. Kalau ni susah sikit. Oh. Ni star sama ni. Kau sama ni nak tinggal? Tutup kedai. Tu dah. Mandi masuk air terjun ni. Tak boleh kita jalan. Okey. Boleh lah sebelum dulu balik ambil gambar kan. Dah buang. Rumah bawang jeling nampak tak? Bawang jeling dah menggigil. Ni mana gila ni? Lepas tak mana? Oh, okey. Langgan je. Nak ni nak release ni. Gambar. Gambar, ambil gambar. Jom. Ambil gambar. Li, dah lah satu lain. Apa benda lah? Salah dusun. Pakai mata lah tengok. Salah dusun. Dah, dah lah hijau makan boleh banyak. Dah lah lambat sampai pergi pelajar depan. Durian aku punya. Aku terima kasih. Tadi dek, laju. Ni bukan itu abang ni kan. Kita tanya abang, bagi abang mana bang? Abang yang tu, yang handsome tu, yang abang yang senyum tu. Kena. Okey. Biar aku juga dadahnya ni. RM20. Oi. Ramai kawan lah. Lupa kan? Oi. Gila. Ada yang tapau ada kalau nak makan. Ada tapau ni. Tapau ada. Ada tapau ada lebih. Mana jawab? Otai lah. Ha? Otai lah. Mana ada otai semalam ngajak tu tak jawab. Otai pasal lain ni orang tua. Saya tunggu. Dah tak jawab nak ke tak nak? Kedua enjin ni. Oh, Pasti kan. Tahu kan. Jadi Ada jik, ada. Ada. Dia bunyi kuat sangat lah. Dah okey lah. Apa nak tak habis kan? Oh. Dia otai tak apa. Dia bukan otai, dia newbie. Naik undur belakang lagi. Dia bukit sana dulu. Kan bayu orang ni tak tahu apa-apa. Tengam. Stop! Jom! Okey dah. Okay guys, aku rasa setakat ni saja video buat kali ni. Memandang Acik pun ada program lain. So kita akan jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.